Bagi saya kalau kesihatan tak adalah nak sangat kira dengan wang lah. Daripada saya beli suplemen kesihatan, kemungkinan suplemen tu tak akan lebih baik yang kita nak kan. Jadi saya rasa kalau Seragen ni dia tak ada apa-apa orang kata harm lah. Saya rasa ini terpulang pada individual lah. Kalau orang yang kemampuan dia boleh beli, kita belilah. Bukan pasal nak tengok wang yang kita keluar lah. Kita nak tengok macam mana kita boleh improve kita punya kesihatan. Lebih-lebih lagi saya ni kerja tiap-tiap hari, sibuk. Masa nak bersenaman tak masa lah. Jadi kalau saya dah masuk umur dalam 50 lebih ni, saya kena jaga-jaga dengan kesihatan saya jugalah. Kita pun ada panggil orang buat masaj juga setiap kali. Kalau katakan yang datang kat rumah ni, satu orang pun nak dekat 100, 120. Kalau saya pergi yang dekat center dia pun nak dekat 300 lebih. Itu dia panggil terapi masaj. Tapi dekat rumah Uncle memang tak ada masaj chair kan? Tak ada, saya tak ada. Tak pernah saya terajat nak beli pasal saya tahu masaj chair ni tak akan lebih baik pada normal urut orang yang urut. Lagipun teringat tak tempat nak letak pasal masaj chair tu lebih bulky lah. Saya dan orang rumah selalu ada teringat lah kalau nak beli nak letak mana. Saya ada tu masaj punya bench tu lah untuk orang yang datang masaj. Sejak saya beli ni, tu hari dah saya pergi lelongkan kasih staff saya. Saya tak nak lagi. Tak nak lagi. Sebab dah ada saya rasa lah ya. Jadi pertama hari yang saya cuba tak adalah rasa apa-apa beza lah. Bila masuk hari ketiga, saya dapat rasakan badan saya kaki dah ringan lah. Biasanya rasa saya sakit, rasa kerja teruk kan. Dalam 4 hari saya rasa dapat tidur selesa di sebelah malam. First experience tu Uncle sakit tak? Masa ya, dalam 1 minggu tu betul-betul dia bongkarkan sakit daripada badan lah. Saya dapat rasakan kat punggung pun betul-betul sakit. Nak katakan dalam beberapa hari lah. Tapi dalam 10 hari kita dah cuba, saya dapat rasakan macam addicted lah. Mesti nak pergi juga. Macam mana pun kita nak pakai juga. Sebab badan dah start rasa improve ya. Tapi dalam masa 2 hari tu saya dah buat keputusan dengan orang rumah lah. Kita kena beli Seragen untuk dekat rumah kan. Jadi tak payah kita nak kocok-kocok ataupun nak kejarkan masa kan. Lepas ni Uncle ada target untuk pergi berurut manual lagi? Saya rasa tak adalah. Kalau yang ini dah berkesan, memanglah saya akan jimat wang pergi urut lah. Pasal yang ini dah cukup dah. Dah lebih cukup dah. Satu hari 3 kali. Kalau nak katakan panggil orang urut pun tak setiap hari. Maksud saya dia pun tak akan nak urut tiap hari. Pasal dia kata kalau masa you dah sakit ke apa, dia tak akan nak urut lagi. Dia nak tunggu you dah relax dah tak sakit baru dia urut lagi. Tapi tak berkesan. Setiap kali mesti datang balik. Dan seminggu saya dapat rasakan kaki saya sakit, sebal, shoulder saya pun biasanya akan dapat rasa macam pressure lah. So biasanya macam kekerapan Uncle nak berurut tu sebulan berapa kali? Seminggu sekali, hari cuti. Saya rasa dah membazir wang banyak lah untuk urut. Tak berkesan. Hanya untuk sementara saja. Untuk sedapkan badan saja. Tapi be honest lah, lepas saya pakai Seragen ni dalam 26 hari yang ni berikut, saya dapat rasakan kaki saya ringan. Tak sakit lagi. Pagi bangun pun tak ada kata cramp. Biasa dulu kan kena cramp. Lebih-lebih di ibu jari kadang-kadang dapat rasa cramp. Macam saya dah bekerja banyak, dah jalan banyak. Kalau masa malam kalau duduk sekejap kan, bila start bangun saja habis kaki rasa sakit. Tapi sekarang tak ada. Rasa relax sikit. Orang rumah saya pun cakap yang sama juga. Pasal orang rumah saya dia diri lagi lama. Sebab dia chef kan. Saya pun biasa kena diri lama juga dekat kaunter dekat situ. Kan biasanya terlalu ramai customer, padat, busy ya, tekanan banyak, terlalu banyak nak masak, nak cepat, lepas tu ada customer komplain macam-macam lah. Bila kita balik malam mesti kita macam pressure kita nak turunkan pun lambat kan. Tapi sejak saya pakai Seragen ni macam tak tahulah boleh relax. Jadi kita punya mood pun ada relax sikit. Okey. Saya nak cakapkan betul. Sebelum saya pakai Seragen, kadang-kadang mood saya pun swing sikit kan, temper sikit kan. Customer pun tak tahu macam mana tercakap kasar sikit. Memang saya control pasal kita dalam F&B kan. Yalah. F&B ni mesti nak control kita punya behavior kan. Orang kata kita punya perangai kan. Tapi kadang-kadang buat satu-satu kita akan terlepas. Jadi bila kita terlepas, kita dah tak boleh dapat tarik balik perkataan kita
kita kan. Kalau orang rumah saya pun dia, kalau dah penat-penat, dia stres, dia sama saya kadang-kadang kita dua orang berbisu, tak bercakap. Kita orang tak bergaduh, tapi macam dia dah penat, saya dah tahu dia penat, kita tak cakap. Dah relax baru kita start cakap. Lepas pakai Seraja ni, orang rumah saya selalu dia boleh bercakap. Dalam kereta pun bercakap ya. Actually masa saya dapat notice saya punya sugar level sudah naik dalam masa 2 tahun lebih. Tapi pertama kali bila saya nampak dah ada naik sikit, saya tak beranilah cakap dengan orang rumah saya. Selalu elakkan lah. Selalu orang rumah panggil pergi check out, saya kata tak payahlah. Tahun lalu orang rumah saya kata marilah kita pergi check out, tengok macam mana keadaan kita dalam kesihatan kita. Dari situ bila saya pergi check out dekat klinik, dia ambil dia punya blood sample kan, saya dimaklumkan saya dah ada pre-diabetes lah. Diabetes uncle dapat tahu tu berapa bacaan? 12. Itu pun puasa. Puasa. Lagi malam sampai ke pagi. Biasa saya tahu saya memang 12-13. Kalau saya makan yang manis-manis naik sampai 15 pun. Saya dah cuak-cuak dah. Saya tak matilah saya. Tahun lalu yang saya pergi check out, doktor panggil nak kena ambil ubat lah. Sebelah pagi sama malam lah. Dalam 3 minggu lah dia start turun ke 8, 7, habis low sekali 6 lah. Dia tak akan turun sampai 5. Kalau saya betul-betul tak makan atau makan oat saya, itu kan boleh turun sampai ke 5. Ni saya terkejut dalam 1 minggu tu, saya punya blood sugar dah turun sampai 5.2. Kadang-kadang 5.5. Kalau lebih tinggi sikit, walaupun saya makan lah yang raya ni, ada kawan-kawan kasih kuih lah, kasih dodo lah, wajit, itu pun tak naik. 5.8. Oh, tak naik. Tak naik. Walaupun saya ada makan ubat lah, tapi tak naik. Orang rumah saya, dia pun ada juga pre-diabetes juga. Biasa kalau pasal dia masak, dia chef, dia mesti naik 9, 10 kadang-kadang. Kalau betul-betul dia ada makan, dia naik 12. Kalau dia puasa, dia mesti turun 7. Tapi dia tak makan ubat. Dia tak makan ubat. Pasal dia kata dia bila makan ubat doktor tu, dia pening. Lepas buat rawatan Seraja, paling rendah anti pernah dapat berapa? 6. Kalau dia ada makan sebelah malam, naik sikit 7. 26 hari ni saya nampakkan orang rumah pun tak pernah komplain dia ada alergi, kata gatal di leher, macam kena merah di telinga ataupun di bibir. Biasanya dia mesti 1 bulan sekali 2 mesti ada masalah macam tu bila panasnya hari. Pasal dia setiap kali di dapur kan, dalam 2-3 bulan dia kena pergi klinik buat injection. Kadang-kadang dia punya alergi dah teruk masuk ke tekak kan, ataupun kena kat mata dia, so mata rasa macam gatal-gatal kan. Sekarang dalam 26 hari ni saya tak dengar langsung dia komplain. Ada pernah juga orang yang buat masaj tu, dia cakap kenapa you selalu kena alergi, disebabkan salur darah you tak jalan dengan lancar. Kalau yang ini betul-betul berkesan, memang worth lah. Sebenarnya bila dah decide beli 1 unit, dalam 2 hari tu saya bincang dengan orang rumah lah. Saya kata apa kalau kita beli 2 unit. Jadi kita tak payahlah kita nak bergaduh. You nak pakai, saya nak pakai. Orang rumah pun setujulah, dia kata okey lah. Kita sama-sama pakai. Jadi kita boleh dapat kerjakan masa kita sebelah pagi, sebelah petang lepas habis kerja, dan lepas malam habis kerja lah. Pasal saya biasa kerja lagi pagi sampai ke malam kan. Jadi ada juga waktu kita berehat lah. Jadi Seraja ni nak pakai 2-3 kali lagi bagus kan. Jadi itu kita ingat, kalau boleh kita dapat kerja masa dalam sehari itulah. Pagi lepas balik pukul 7, biasanya saya bangun pukul 4 dan 4.30 saya dah di restoran sampai ke pukul 7. Lepas tu saya balik, saya having a big breakfast, dan lepas tu saya akan buat Seraja yang mood A lah. Lepas tu tengah hari tengoklah kita mungkin buat yang mood lain. Kalau malam memang saya dan orang rumah setujulah kita nak buat mood yang punggung ni lah. Pinggul. Itu penting. Kalau tak ada, memang kaki kita rasa stres kan. Saya pun tak nak susah-susahkan anak-anak saya masa depan bila kita jatuh sakit, kita tak boleh berdiri, kita tak boleh bangun, you know. Apa yang kita dah experience lah daripada arwah mak saya, mak mentua saya. Jadi kita pun takut lah akan terjadi pada kita. Saya dengan orang rumah, saya memang dah buat keputusan lah, kita kena jaga-jaga makan. Sebelum saya beli Seraja ni pun kita jaga-jaga makan juga. Kita kadang-kadang pun jahat juga, nampak makan macam ni kita nak beli, nak makan, nak try. Jadi kadang-kadang
tak pantang juga. Tapi kita cubalah sedaya upaya jaga makanan kita atau kesihatan kita juga. Tapi tak boleh sangat bantu kita untuk turunkan ataupun buat kita punya blood circulation lah dengan baik. Anak-anak saya pun dapat tengok yang kita makan ubat lah, makan suplemen pun kadang-kadang dia orang bising juga. Risau. Dia kata cuba jangan angkat, jangan ni. Setiap kali anak lelaki saya cakap, setiap kali saya balik rumah mesti ada ubahan di rumah. Setiap kali ayah sama mak mesti ada beli satu barang yang buat ubahan di rumah. Jadi ini akan surprise dia jugalah. Terima kasih lah pada, thanks to God lah orang kata, yang at least lah tunjukkan saya ada yang lebih baik untuk kesihatan kan. Kalau yang mampu tu, yang boleh beli tu, belilah, cubalah. Tak ada apa yang rugi. Ini bukan benda-benda macam orang kata chemical kah atau drugs kah yang kita takut. Lagipun senang kalau ada di rumah kan.